Oke guys, ini dia Guys. ayam prap. Ada ayam. Ini dia guys. Oh, ayam prap kampung. Ini guys, cili apa nih? Apa nama nih? Cili jagung. Cili jagung kah? Cili apa? Bakar dulu. Bakar besi guys. Ini tempat dia. Oh, tunggu dia. Kita tengok dia bikin apa nih guys. Wah, dia bikin. Tengok dia bikin apa nih. Oh, tengok. Apa ini guys? Bikin kayu. Tengok. Itu dia sudah bakar, dia cuci dulu guys. Buang karat ya. Kena bakar dulu. Api sudah menyala. Ya, ini habislah kayu ni nanti. Guys. Oke, tu dia. Tengok guys. Itu dia guys. Kuat. Ketuk. Guys. Ini dia guys. Kita santai-santai. Jom. Siapa nak ikut? Ini daunnya deh guys. Kalau dimasak ini sedap nih. Bikin sayur. Ini daun ni bikin sayur. Banyak sayur ni guys. Ini daun ni. Bedah ke banyak kayu semua. Bakar guys. Kasih bakar. Tu dia. Tuh yang itu loh guys. Ibu panggang baik. Panggang mentah-mentah. Setengah-setengah masak. Itu dia guys. Aku nak rakam deh guys. Kita sikat ke. Tu dia. Ini macam. Jangan bakar apa tu terlalu masak deh. Dia Aku nyunya sekarang. alang-alang macam tu. Aku nyunya sekarang. Ini bro bakal. Ini betul-betul ni bakal ni. Labu dia. Apa pengai kita buat tulang ya, nah buat macam lubang. Guys, ni ada bantak. Guys, ini macam guys. Tu dia guys. Lah betul-betul ni. Ini betul-betul mata guys. Tu yang atas ni dah. Udahnya ke? Nak ada kok. Mata. Sige orang landi ampau. Ni lah ni. Basuh. Guys, tunong dia nyak ko. Sige ni lah. Nyak ya. Tengah ni kah? Cuba kau nak tengahnya. Ni. Tahu? Tahu? Bedau tu pun. Non tahu ah. Nah. Bedau. Tahu? Banyak juga. Oke. Ini dia guys. Bakal ayam rumah panjang cica-cica. Ini menu baru guys. Menu baru ayam bakal mentah. Mentah. Tengah masak baru cun. Itu. Ada ini nong tu guys. Jamaknya ada. Tu dia. Belum masak guys. Mesti setengah jam ke. Mentau ke? Apa?
cili gurunung. Kalau di tempat anda guys, cili apa nama nih? Ini cili ini bahaya nih guys. Ini kalau orang putus cinta makan cili ini langsung sembuh. Sudah tidak di atas lagi lah api ini guys. Sudah di bawah. Ini obat ini guys. Tapi ini obat kuat. Obat kuat Majin Selasa. Ini kalau direbus air nih guys, boleh hilangkan luka cinta yang paling mendalam. Mantap guys. Jangan lupa like and share. Langsung kita gas guys. Ini cili penyembuh luka. Nih, kita tahu luka apa aja. Kalau makan ini cili, betul-betul punya. Mantap bosku.